Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para penonton. Salam Malaysia Madani, salam Melakaku Maju Jaya, rakyat bahagia menggamai dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Salam SMK Agro, kecemerlangan tekad kami, excellent is our aspiration. Tanda pagar, cemerlang gemilang terbilang, akses nombor 1. Selamat datang ke podcast PPD Melaka Tengah dan pengacara anda, Putri Nur Alia. Dan kini kita bersama dengan tetamu yang sangat istimewa iaitu Encik Nyak Baki Kamarudin, penolong setiausaha bahagian pendidikan kemasyarakatan dan promosi daripada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam. Baiklah Tuan, apa khabar? Okey, khabar baik. Terima kasih kena mengundang saya lah ke podcast ni. Sama-sama. Okey Tuan, apa perasaan Tuan bila datang ke Carnival PPD pada hari ini? Okey, saya datang tadi memang first time saya tengok macam agak meriah, ramai pengunjung lah, dan juga dengan kehadiran YBTM tadi, dan juga persembahan yang sangat menarik lah. Saya tengok ada ucapan silat, ada menyanyi dan sebagainya, dan dan juga booth-booth pameran yang ada dalam carnival ni memang sangat pelbagai lah, yang mana saya sangat menghargainya. Dan syabaslah kepada pihak SMK Agro kerana dapat menganjurkan event yang sangat bermakna pada hari ini. Baiklah, boleh kita terus kepada soalan? Boleh. Baiklah, seperti yang kita tahu, dalam hak asasi manusia kita mempunyai 4 prinsip asas dalam Konvensyen Hak Kanak-Kanak 1989, iaitu berkenaan dengan hak untuk dibeza-bezakan. Jadi Tuan, pada era ini, ramai kanak-kanak yang selalu dibeza-bezakan oleh ibu bapa serta masyarakat mengenai pencapaian maupun akademik. Jadi apakah yang boleh dilakukan supaya kanak-kanak ini tidak lagi diperlakukan sebegitu? Okey, terima kasih pada soalan tersebut. Sebelum itu juga ingin saya beri penekanan yang mana Malaysia kita merupakan sebuah negara anggota lah kepada Konvensyen mengenai hak kanak-kanak CRC, yang mana di dalam konvensyen tersebut kita menekankan 4 prinsip utama, iaitu yang pertamanya ialah penyertaan kanak-kanak, yang keduanya ialah tiada diskriminasi, yang seterusnya ialah pembangunan dan kelangsungan kanak-kanak, dan yang terakhir sekali ialah dari aspek maknanya kepentingan kanak-kanak. So soalan tadi itu yang mana sekiranya dapat perbandingan mengenai kanak-kanak tersebut, izinkan saya menegaskanlah yang mana sekiranya berlakunya perbandingan dari aspek tak kira lah akademik ataupun dan sebagainya, dia akan menyebabkan satu demoralize ataupun demotivation terhadap terhadap mental kanak-kanak tersebut, yang mana ia sedikit sebanyak boleh membantut perkembangan dia. Maknanya dia tidak selaraslah dengan seperti mana 4 prinsip yang kita sebutkan tadi itu. So bila terbantutnya perkembangan kanak-kanak tersebut, maka dia punya bakat dia dan juga self esteem dia maknanya tak dapat nak ke depan. So dengan itu kanak-kanak tu dia merasakan diri dia tidak dihargai, dan juga mendapat mengetengahkan bakat dia yang semua kanak-kanak ni ada. Sebab kanak-kanak ni dia punya bakat dan juga kemahiran dia semua dia unik ya. Kita tak boleh samakan semua manusia seperti mana yang A kepada B, B kepada C, dia semua manusia ni dia unik. Maka dalam perspektif kanak-kanak, setiap kanak-kanak ini dia mempunyai bakat dia yang tersendiri, dan dari perspektif Suhakam kita amat mementingkan dari sudut perlindungan hak kanak-kanak lah. Betul. Dan juga khususnya dari aspek perkembangan kanak-kanak di Malaysia ini. Okay. Baiklah Tuan, bagaimana pula kalau pencapaian kanak-kanak tersebut dipandang rendah oleh pihak masyarakat? Jadi apakah yang boleh pihak sekolah dan juga pihak ibu bapa maupun pihak media masa boleh lakukan supaya mereka terus kekal berusaha untuk mencapai sesuatu? Okey, mungkin dalam konteks ini saya pecahkan kepada 3 situasi lah. Yang pertama iaitu di rumah yang mana semua semua segalanya berlaku dia bermula di rumah. Maknanya peranan ibu bapa perlu mengambil tahu tentang apa kehendak kanak-kanak tersebut, membenarkan kanak-kanak itu suaranya didengari. Maknanya jangan pandang indah lah terhadap permintaan dan juga keluhan kanak-kanak, dan juga hak kanak-kanak untuk menyuarakan pendapat dan suaranya. So maknanya dengan adanya komitmen ibu bapa untuk mendengar suara kanak-kanak, maka penyertaan kanak-kanak itu dapat diketengahkan dan juga dapat digilap lah dari segi bakatnya dan sebagainya. Dan seterusnya, situasi yang seterusnya adalah di sekolah, iaitu peranan guru yang sedang mengajar di sekolah lah, yang mana guru seharusnya melindungi kanak-kanak tersebut daripada segala ancaman buli dan sebagainya, dan juga memupuk bakat sedia ada kanak-kanak tersebut untuk menjadi insan yang lebih baik. So maknanya itu adalah peranan dan tanggungjawab guru lah, dan juga memastikan yang persekitaran di sekolah itu selamat untuk didiami dan juga dipelajari oleh kanak-kanak tersebut. Maknanya dari aspek keselamatan itu adalah peranan ibu bapa, dan terakhir sekali iaitu
situasi oleh pengamal media, yang mana media perlu mengetahui undang-undang yang mana di bawah undang-undang negara lah, yang mana sebaran gambar kanak-kanak yang sedang dibicarakan ataupun mengaitkan kanak-kanak di media adalah tidak dibenarkan dan merupakan satu kesalahan di bawah undang-undang negara lah. So pengamal media perlu untuk mengetahui tanggungjawabnya, tidak boleh menyebarkan gambar kanak-kanak ataupun mengaitkan kanak-kanak dengan sewenang-wenangnya, dan mematuhilah undang-undang negara supaya keselamatan privasi kanak-kanak ini dapat dilindungi dengan penuh bermaruah. So itu adalah jawapan saya lah daripada aspek soalan tadi. Baiklah, saya amat bersetuju dengan pendapat yang diberikan oleh Tuan sebentar tadi. Baiklah, kita ke soalan yang berkaitan dengan situasi. Contohnya, berlaku situasi di mana kanak-kanak yang tidak berkemampuan dari segi kewangan untuk membeli gadget sebagai alat komunikasi dengan guru dan rakan-rakan. Jadi, apakah implikasi yang akan berlaku sekiranya hak pembelajaran mereka tidak diberi perhatian sepenuhnya? Akses kepada pendidikan ni merupakan satu elemen paling penting lah dalam CRC, yang mana setiap kanak-kanak ini perlu mempunyai akses dari pelbagai aspek untuk mendapat pendidikan tersebut. So antaranya adalah peranti gadget lah, yang mana kita sedia maklum yang zaman sekarang ni kita sedang berada di zaman era kecerdasan buatan AI. Betul. Yang mana dalam dalam event tadi pun saya nampak banyak penggunaan AI digunakan, betul. even nak buat poster, video dan sebagainya, semua guna AI. So di sini kita akan nampak kita sedang berada di dunia AI, yang mana kanak-kanak perlu untuk mempunyai kelengkapan yang sewajarnya lah untuk mempelajari apa-apa ilmu selaras dengan perkembangan teknologi pada masa kini. So dengan itu, sekiranya kanak-kanak ataupun ibu bapa yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan gadget tersebut, sebenarnya pihak kerajaan telah menyediakan pelbagai inisiatif untuk membantu golongan-golongan yang tidak berkemampuan lah. Dan seterusnya pihak sekolah juga perlu dinaik taraf. Betul. Dari segi aspek digital dan juga kelengkapan yang perlu kanak-kanak ini mendapat supaya mereka dapat mempelajari, akses untuk mendapatkan ilmu kepada segala bentuk AI ataupun peranti digital yang sedang berkembang pada dunia masa kini. So oleh sebab itu, di pihak Suakam kita sarankan yang mana pihak kerajaan dan juga pihak sekolah lah perlu menyediakan peranti dan juga alat bantuan mengajar kepada pihak anak-anak pelajar sekolah, di murid sekolah, dan juga membantu golongan ibu bapa yang tidak berkemampuan untuk memperoleh gadget ataupun peranti tersebut, supaya dengan adanya peranti ini maka perkembangan kanak-kanak dari aspek pendidikan dapat diperkembangkan dan dimajukanlah untuk khususnya dalam memberi ilmu kepada kanak-kanak dari aspek dunia digital pada masa kini. Okey, baiklah Tuan. Seterusnya, terlalu banyak kes buli dalam kalangan pelajar di Malaysia pada hari ini. Jadi apakah peranan Suhakam dalam memastikan pelajar tersebut mempunyai hak untuk bersuara? Okey, hak untuk bersuara ini juga merupakan salah satu kalau dalam undang-undang negara kita di bawah Perlembagaan Persekutuan, memang kita ada peruntukan di bawah perkara 5 hingga 13 Perlembagaan Persekutuan, yang mana kita ada mempunyai hak untuk bersuara dan mengemukakan pendapat lah, yang mana ini terpakai kepada semua termasuk dalam konteks kanak-kanak, yang mana kanak-kanak juga dalam CRC menekankan hak kanak-kanak untuk bersuara, yang mana kanak-kanak perlu bersuara untuk mengetengahkan apa-apa isu yang dia sedang alami. So sebagai contoh dalam konteks buli, yang mana kita semua sedia maklum yang kerajaan pada masa kini telah telah menggubal Undang-Undang Akta Anti Buli 2026, sekaligus kuasanya akta tersebut tertubuhnya lah Tribunal Anti Buli yang sedang berlangsung pada masa kini. So maka dengan ini kanak-kanak bukan sahaja mempunyai satu platform lain untuk mengemukakan isu apa-apa isu buli terhadap pihak sekolah ataupun terhadap orang yang berkaitan, tetapi mereka juga disediakan satu platform untuk terus pergi ke tribunal untuk melaporkan segala aduan buli yang berlaku pada bangsa tersebut. Walau bagaimanapun, bukan saja kanak-kanak yang perlu diperkasa, tetapi juga ibu bapa lah. Kerana kanak-kanak mungkin dia tak mempunyai keberanian ataupun dia masih tidak yakin untuk menyalurkan pendapatnya, ataupun mungkin dia ada rasa takut. Dia rasa takut ataupun malu-malu. Mungkin perbuatan tu mungkin dia mengaitkan dia sangat sehingga dia tidak tidak mempunyai self esteem untuk ke depan. Maka dengan itu penjaga dan ibu bapa perlu untuk tampil ke hadapan untuk mewakili kanak-kanak tersebut untuk membawa isunya ke tribunal ataupun ke pihak-pihak yang kaitan lah, sama ada pihak polis ataupun pihak jawatan kuasa
anti buli di sekolah masing-masing. So dengan ini hak kanak-kanak untuk bersuara telah banyak diperkasakan dengan melalui Akta Anti Buli. Satu definisi yang jelas tentang buli telah termaktub dalam undang-undang. So maknanya dengan lepas ni bila orang tanya apa itu buli, dah semua dah ada jawapan dah. Dalam undang-undang tu memang dah termaktub lah. Okay. Baiklah Tuan, terima kasih atas perkongsian tersebut. Yang terakhir, apakah mesej yang boleh Tuan sampaikan buat kanak-kanak yang melihat episod kita pada hari ini? Teruskan bersuara. Jangan takut untuk menampil ke hadapan. So, sebab hak tuan-tuan dan perempuan termasuk kanak-kanak sangat penting dalam orang kata apa meneruskan generasi anak-anak yang berjaya, anak-anak yang beradab dan juga anak-anak yang orang kata berilmu untuk negara pada masa hadapan. So daripada itu kanak-kanak dan juga ibu bapa dan penjaga perlu mengetahui hak seperti mana hak asasi manusia ni dia ada banyak ya hak seorang manusia seperti mana yang termaklum dalam pengisytiharan hak asasi manusia sejagat ya. Ada 30 hak sebagai seorang manusia, mana tuan-tuan dan perempuan mungkin boleh rujuk kepada UDHR Suakam yang mana setiap hak anda merupakan satu hak yang perlu dijaga dan dilindungi. So sekiranya hak anda dicabuli, boleh datang untuk buat aduan di Suakam, dan sekiranya anda melihat perbuatan buli ataupun sekiranya mengalami isu yang berkaitan dengan buli ataupun sekiranya anda ternampak ataupun mengalami penganiayaan hak asasi manusia yang dilakukan terhadap anak-anak, tuan-tuan dan perempuan, kanak-kanak dan sebagainya, mohon tolong tampil ke hadapan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan lah. Kerana isu ini kadang-kadang ramai orang dia tak tahu hak dia. Dia tak tahu yang hak dia dicabuli dan dia tak tahu yang sebenarnya perlu direport. Dan sekiranya berlaku pelanggaran, mohon untuk laporkan kejadian tersebut dan teruskan berusaha. Jangan segan-segan lah, jangan malu-malu untuk menyuarakan pendapat tuan-tuan dan perempuan. Saya mohon kepada pihak sekolah dan juga kerajaan dan juga semualah untuk perkasakan dan tolong mohon untuk dengarilah pandangan dan suara pendapat kanak-kanak di Malaysia ini, kerana hak kepada bersuara untuk kanak-kanak ni adalah sangat penting lah untuk yang wajar didengari, dan jangan pandang enteng lah, jangan pandang rendah pada mereka. Dengarlah suara hak kanak-kanak supaya kita dapat memajukan pendidikan kanak-kanak di negara ini. So itu saja. Baiklah Tuan, terima kasih atas perkongsian tersebut. Harapnya perkongsian ini rakan di luar sana boleh menambahkan ilmu pengetahuan mereka lagi. Sampai jumpa lagi di episod seterusnya. Terima kasih. Bye.